Okay, ini adalah Otter Timber Hard Wax. So Otter Timber Hard Wax ini sesuai mana? Dia sesuai macam wood slab. Itu meja you nak nampak urat-urat punya, nak natural feel, inilah dia sesuai. Okay, macam wooden log pun sesuai ya. Mari saya tunjuk macam mana buat. Okay, first kena kacau-kacau dulu. Okay, kena kacau-kacau dulu. Okay. Lepas tu kita guna sponge. Saya sapu macam ni. Ikut wood grain ya, ikut wood grain. Ikut wood grain. Okey, lepas sapu, kita guna kain bersih, kasih wipe off excess. Okey, senang je, kasih wipe off excess. Lepas wipe off excess, kasih 8 jam. 8 jam boleh record second coat. Okay. So ini dia boleh naikkan seri kayu-kayu dan dia juga boleh itu urat-urat kayu natural grain dia naikkan dia. So jika you nak cuba sikit tempat dulu baru semua sapu. Ini dia lambat kering tapi dia efek dia memang cantik dan natural. Okay, jika minat poly oil Timber Hard Wax ini boleh tekan back kuning beli. Jangan lupa follow, like and share.